Rasuah. Ia bukan sekadar perbuatan menerima wang di bawah meja. Ia adalah satu penyakit yang merosakkan sistem, mengakis kepercayaan dan memusnahkan masa depan. Dalam video kali ini, kita akan menyentuh beberapa aspek penting yang perlu difahami oleh setiap rakyat Malaysia. Apakah definisi dan jenis-jenis rasuah? Apakah kesan buruk rasuah kepada negara kita? Bagaimana untuk mengenal pasti individu yang terlibat dalam rasuah? Dan yang paling penting, mengapa ketulusan dan integriti harus menjadi prinsip dalam kehidupan seharian kita? Apa itu rasuah? Mengikut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan kepada seseorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi mereka. Berikut antara jenis-jenis rasuah yang kerap berlaku, iaitu rasuah wang, seks, kuasa dan juga rasuah politik. Di Malaysia, kesan rasuah amat membimbangkan. Antara tahun 2018 hingga 2023, negara dianggarkan mengalami kerugian sebanyak RM277 bilion akibat rasuah, iaitu purata RM55 bilion setahun. Dalam Indeks Persepsi Rasuah 2024, Malaysia berada di kedudukan ke-57 daripada 180 buah negara, menunjukkan masih banyak ruang penambahbaikan dalam aspek integriti dan ketulusan. Bagaimana kita mengenali individu yang terlibat dalam rasuah? Pertama, mereka menjalani gaya hidup yang tidak sepadan dengan pendapatan mereka. Dengan gaji biasa, mereka mampu memiliki kereta mewah, rumah besar dan kerap bercuti ke luar negara. Tetapi, apabila ditanya, jawapan mereka mudah. Rezeki lebih. Dalam dunia pekerjaan, kejujuran adalah kunci kepada integriti. Namun, godaan hidup mewah seringkali membutakan mata dan juga hati. Kedua, mereka gemar menggunakan orang tengah. Mereka jarang berurusan secara langsung, memastikan ada perantara untuk melakukan tawar-menawar dan menyembunyikan jejak mereka. Segala urusan dilakukan secara berlapis-lapis, menjadikannya sukar untuk dikesan. Sistem sebegini menutup pintu ketulusan, menjadikan keputusan penting dikawal segelintir pihak yang berkepentingan. Ketiga, mereka mengelak dokumentasi rasmi. Segala perbincangan hanya dibuat secara lisan tanpa sebarang kontrak bertulis. Apabila dokumentasi rasmi diabaikan, accountability menjadi lemah. Tanpa bukti bertulis, sukar bagi pihak berkuasa untuk menjalankan audit, siasatan atau mengambil tindakan terhadap pelaku rasuah. Dalam keadaan ini, perasuah bebas bergerak, lepas tangan tanpa takut akan akibatnya. Keempat, mereka mudah gelisah dan marah apabila diaudit atau disoal siasat. Ini kerana setiap dokumen yang diperiksa akan dipenuhi dengan justifikasi yang meragukan, perbelanjaan yang tidak masuk akal, projek yang tidak pernah wujud atau pembayaran yang tidak dapat dijelaskan. Dan akhirnya, mereka takut apabila kebenaran mula terbongkar. Mereka akan mencari alasan, menuding jari kepada orang lain atau cuba menghapuskan bukti. Tetapi, seperti mana-mana rahsia, kebenaran tidak akan dapat disembunyikan selama-lamanya. Ketulusan dan integriti bukan pilihan, ianya satu keperluan. Ini kerana ketulusan dan integriti membina kepercayaan dalam kalangan pelanggan, pekerja, pelabur dan masyarakat kerana ia melahirkan sistem yang adil, cekap dan berkesan. Kedua, risiko penyelewengan, penipuan dan penyalahgunaan kuasa dapat dikurangkan. Akhirnya, organisasi yang konsisten dengan nilai integriti akan lebih dihormati dan dipercayai dalam jangka masa panjang. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di lain waktu.